Extra money doesn't mean extra expenses. Kerajaan Malaysia pun buat belanjawan tahunan. Anda tanya diri anda sendiri, anda buat tak belanjawan? Saya nak fokus kepada 5 points yang beri kesan kepada duit poket anda masing-masing. So, jumlah keseluruhan sumbangan tunai rahmah mencecah 15 bilion one-off untuk 22 juta rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Jumlah RM100 terima pada pertengahan Februari 2026. So, duit ekstra ini gunakan untuk beli barang-barang keperluan. Let's say lah, anda ada duit ekstra, duit sendiri, masukkan dalam simpanan rather than spending it out. Poin yang kedua, daripada Belanjawan 2026 adalah 1,000 tax relief untuk galak rakyat melancong dalam negara. So, rakyat kena ambil peluang. Kat sini saya nak tekankan benda yang sangat-sangat penting. Jangan sesekali buat hutang untuk pergi travel. Buat simpanan. Poin yang ketiga ini, anda kena hati-hati. Sebab kalau anda beli rumah pertama yang salah, habis gelap masa depan anda. So, kalau anda nak tahu, tengok video ini sampai habis.